Kiranya kerajaan memutuskan untuk menggunakan tenaga nuklear bagi tujuan penjanaan elektrik pada masa depan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi melalui Jabatan Tenaga Atom bertanggungjawab untuk memastikan pembangunan teknologi nuklear bagi tujuan tersebut dikendalikan dengan selamat dan mematuhi Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984, Akta 304. Nerang siliak, likang madahka upis menteri, nengah agensi nuklear Malaysia, ngesan tangkup pengawak nyadi agensi penyambung, ngagai agensi kuasa atom antarabangsa IAEA, dikena nentu ke aturnya, nitiah ke standard antarabangsa dalam ngemerat ke aspek pengelikuan, sekuriti serta matau teknologi nuklear. Nuklear Malaysia dan Jabatan Tenaga Atom juga bertanggungjawab merangka plan tindak balas kecemasan bagi menangani sebarang insiden yang melibatkan bahan radiatif dan nuklear.